Sehingga kan kita menempah neraka Jahannam sedangkan dia dapat masuk syurga. Just because kita start to judge people. Okey, saya nak pesan kepada kita semua yang berjumpa ramai-ramai dalam bulan Ramadan. Kita pergi tarawih bersama, kita baca Quran bersama. When you are in groups, hati-hati lidah kita. Kadang kita dapati diri kita ni, kita cuba nak cakap dengan orang, tengok orang tu, tengok rambut dia, tengok cara dia jalan, macam mana cara dia pakai tudung. Kita ada banyak perkara kita nak cakap tentang orang lain. You know what can happen? Apa yang berlaku pada orang tersebut boleh berlaku pada diri kita sendiri. Be very careful. Allah berkuasa untuk twist the whole thing, sampaikan apa yang dia buat pada akhirnya you akan buat. So berhati-hati. Apa yang Nabi SAW mengajarkan kepada kita, pesan pada kita sangat-sangat adalah don't ever kecilkan orang lain, jangan rendahkan orang lain, kerana boleh jadi orang yang buat salah tu jauh daripada Allah. Pada satu hari nanti Allah boleh beri dia hidayah, dan kita yang rasa diri kita ni beriman, yang dekat dengan Allah, boleh terpesong pilih jalan yang salah sehingga kan kita menempah neraka Jahannam sedangkan dia dapat masuk syurga. Ingat, lidah ini kita penat-penat lelah baca Quran, kita solat tahajud, kita solat tarawih, kemudian kita hadiahkan pahalanya kepada orang-orang tertentu just because kita start to judge people, kita merendahkan orang lain. So ingat, jaga lidah elok-elok, jaga amalan, jangan kita sedekah dengan kepada orang lain hanya kerana kita mengumpat atau memfitnah orang.